Selamat Sejahtera Prof. Nama saya Teo Wan Ting. Nombor matrik saya A1795565. Kini, kes-kes COVID-19 yang semakin meningkat telah menyebabkan kebimbangan masyarakat di negara ini. Bagi memastikan para pelajar tidak tercicir dalam pelajaran, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah dalam talian semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Terdapat beberapa etika menghadiri kelas dalam talian perlu difahami dan diikuti oleh setiap pelajar. Pertamanya, pelajar perlu melakukan persediaan awal untuk pembelajaran. Mereka perlu mencari maklumat berkaitan kursus atau subjek yang hendak dipelajari dengan lebih awal. Oleh itu, mereka akan lebih memahami semasa pembelajaran. Selain itu, pelajar perlu memastikan segala bahan pembelajaran telah disediakan sebelum sesi pembelajaran dalam talian bermula. Kedua, pelajar perlu memakai pakaian yang sopan dan bersesuaian semasa kelas dalam talian. Hal ini kerana berpakaian yang sopan dan bersesuaian dapat menunjukkan rasa hormat kepada pensyarah semasa pembelajaran. Ketiga, pelajar perlu menyediakan ruang khas untuk belajar. Mereka perlu sentiasa memastikan ruang belajar dalam keadaan bersih serta mempunyai pengudaraan dan pencahayaan yang baik. Hal ini dapat meningkatkan kecekapan pembelajaran mereka. Keempat, pelajar perlu menepati masa untuk menghadiri kelas dalam talian. Hal ini kerana dapat membantu kelesinan pembelajaran dalam talian. Kelima, pelajar perlu berkomunikasi secara baik semasa pembelajaran. Mereka perlu mengelakkan diri daripada menggunakan bahasa kasar, bahasa rojak, tulisan ringkas atau simbol emoji yang tidak sesuai. Selain itu, sekiranya ingin bercakap atau bertanyakan sesuatu, mintalah izin terlebih dahulu. Serta perkenalkanlah diri sendiri dan elakkan bercakap serentak dengan pelajar lain pada masa yang sama. Keenam, pelajar perlu memastikan mikrofon ditutup jika tidak bercakap. Hal ini dapat mengelakkan daripada mengganggu pelajar lain semasa pembelajaran. Ketujuh, pelajar perlu elakkan gangguan. Pelajar perlu menjauhi diri dengan pelbagai peralatan telekomunikasi seperti telefon pintar semasa sesi pembelajaran. Konklusinya, dalam suasana wabak COVID-19 yang masih menular ini, setiap pelajar perlulah memahami, mengambil berat dan mempraktikkan adab dan etika belajar yang baik semasa pembelajaran secara talian. Sekian, terima kasih.